Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih mampu bernapas di akhir-akhir Ramadan. Tapi sedar tak sedar Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Tapi jangan sedih, peluang Allah sediakan untuk kita dapatkan di akhir 10 Idul itu malam Lailatul Qadar. Maka Allah kurniakan kepada umat Nabi Muhammad sebagai tanda kasih dan sayang serta manifestasi daripada umur umat yang pendek, tetapi dia boleh meraih amalan dia seperti umur 38 tahun ke atas. Oleh itu, marilah sama-sama kita rebut dengan mengisi Ramadan kita yang akhir-akhir ini dengan amal-amal. Sama ada sujudnya, sama ada baca Qurannya, sama ada sedekahnya. Tetapi satu malam yang kita dilakukan seumpama 83 tahun. Oleh itu kita tengok Allah merahsiakan malam Lailatul Qadar. Kerana apa? Hanya sekadar memberitahu 10 akhir dan hari-hari ganjil, kerana Allah nak tengok kesungguhan-kesungguhan hamba-Nya untuk mencari ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Taala. Oleh itu, marilah kita membuat strategi yang telah dilakukan oleh Nabi. Pertama, Nabi akan melakukan ibadat luar biasa pada 10 akhir Ramadan. Kedua, Nabi akan kejutkan kaum kerabat untuk sama melakukan ibadat. Ketiga, Nabi akan ikat kain seolah-olah satu kiasan kesungguhan luar biasa. Dan kita tengok juga salafus soleh juga menunjukkan bagaimana mereka memberikan tip, ialah setiap malam adalah malam Lailatul Qadar tanpa memilih malam ganjil atau genap untuk melakukan ibadat kepada Allah, kerana merebut tak tahu hari apa yang jatuhnya Lailatul Qadar. Sebagaimana surah Al-Quran sebut, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Maka oleh situ kita hendaklah cuba untuk melaksanakan dengan melakukan beberapa perkara. Pertama, jaga solat fardu kita subuh dan juga isyak berjamaah. Kedua, sedekah setiap malam walaupun RM1. Ketiga, alunan bacaan Quran dengan tadabbur. Mudah-mudahan dengan amalan tersebut Allah terima dan jatuh pada malam Lailatul Qadar. Maka marilah sama-sama kita mengamalkan doa yang diajar oleh Nabi. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kau maha pengampun, kau suka beri ampun, ampunlah aku. Mudah-mudahan marilah sama kita buat pecutan luar biasa untuk menghabiskan Ramadan. Semoga kita terpilih mendapat Lailatul Qadar, dan doa supaya Allah beri kita sihat untuk mampu melakukan ibadat, hati yang khusyuk, jiwa yang lapang, kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.